So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf, di Perak ni saya dah cuba cari tempat yang terbaik ya, tapi tak jumpa yang okey. Sebelum ni macam Kaswari Nain ke apa semua, tu semua saya dah pergi. Jadi saya mencari tempat yang baru pula, yang saya tak pernah explore. So ada dua tempat yang saya dapat daripada ni, syarat tu Arman lah dia yang kongsikan tempat ni kat saya. Jadi firstly, thanks to kita punya sponsor Mak Ina, Pakcik Enal, Kak Yung, Kak Syazni, yang memberi sumbangan sikit. Ada seorang amal Allah ni pun dia sumbangan juga sikit. Siapa lah pergi pin ni? Laila. Reply je kat dia. Laila tu lah tempat saya membesar, kau tahu tak? Terima kasih. Thank you Share Life guys. Thank you Share Life. Budak tu mana? Budak tu kat luar lah. Yang sibuk budak tu mana? Kenapa guys? Okay. Wah, sudah ada bunyi lah guys. Sudah ada bunyi. Okay, kita chill dulu. Sebelum kita nak memulakan kita punya explore pada malam ni, saya bawa korang tengok belakang dulu. Banyak kali kat Kajang tu. Dah banyak kali betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Panchka guys. Salam bang, luncur. Kata nak datang Ray. Kata nak datang. Macam kat Labis lebih kurang kuartus guru ni semua sama. Apa ni, Bukit Jana Golf Resort. Dekat mana tu? DM saya Alif. DM saya sekarang. PLKN di mana nanti ku? Alah, ini banyaknya viewers baru tu. Terima kasih tu suggest. Tapi korang tak tengok ke VTT saya? Kenapa korang tak tengok VTT saya tu? Saya ni sabar. Terima kasih. Saya tahu banyak kepala tahu dah ni. Saya tahu. Sekejap Saya tunjuk sikit lah kepada yang tak pernah tahu apa semua tu. Mana video PLKN tu lah. Orang pertama yang masuk tu saya. Tak payahlah, korang pergi carilah VTT saya. Saya malah nak cari sendiri. Pandai korang lah kat area kuartus mana ni, tak tahulah guys. Typing. Bukan pusat sains Aikro. Pusat sains dah pergi juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di sebuah kuartus lama yang terbiar belasan tahun di Taiping, Perak guys. Nampak? Ada beberapa blok di belah kanan dan belah kiri saya. Saya tak tahu nak masuk blok mana. Kita ada blok E. Ni rasanya blok D. Blok D betul. Ni blok B kot. Ni blok C. Okay, antara B, C, D, E, korang pilih apa? B, E, D. A tak nak. A kat depan tu. Bunyi kereta. Sebab abang tu ada kat depan. Dia satu family kat dalam kereta. Jadi bunyi kereta. Jadi kita nak kurangkan bunyi, kita main belakang.
D sebab saya D E B C E D bang. E paling banyak tu. E paling banyak. Mana E? Ni. E paling banyak. Okey. Kita akan cuba masuk blok ni dulu. Saya tak pernah datang, first time. Saya tak pernah dengar apa pun cerita-cerita kat sini. Saya tak pernah tahu pun apa kisah dia. Saya ni gedah je. Saya bukan jenis yang cerita tentang sejarah bangunan ni. Saya lebih suka gedah. Naik tingkat atas. Nampak tu? Tafarota. Nampak tak Tafarota tu? Orang belum nak melangkah masuk, dia suruh naik tingkat atas. Bang, ingat ada lift ke apa? Baru nak masuk dah naik tingkat atas. Sabarlah dulu guys. Baru fikir macam mana nak masuk ni. Dah kena naik. Astaga. Istighfar lah tuan-tuan. Berubahlah sikit. Nekan-nekan tu berubahlah. Okey. Belajar pajikat dulu. Jika ingin meminta-minta di dalam live ni, belajarlah pancikat dulu, okey? Magic lah ni. Apa magic? Jangan, saya period ni guys. Jangan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah tingkat bawah. Kita akan jalan slow-slow. Sampailah di tingkat kedua. Saya akan cari tempat untuk kita buka bacaan. Saya akan cari tempat. Kau tengok ni. Lag ke? Lag sikit-sikit ke lag sangat? Sikit-sikit relax, okey? Kalau lag sikit-sikit tu relax. Dia ada lag sikit-sikit ni, saya tahu. Gambar pecah, lag manja. Okey, saya cuba naik atas. Supaya nak hilangkan lag dia. Dekat bawah beam dia mungkin tebal. Okey, sekarang testing. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Macam mana? Clear. Okey, baik. Jadi di sini saya nak bagi tahu dekat korang, keadaan dan suasana dia ada rasa lah, dia ada rasa, tapi saya tak tahu, tak dapat nak janjikan lebih-lebih. Nampak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai
jin-jin yang berada di luar. Wahai jin-jin yang duduk di dalam hutan, ku jemput kalian untuk masuk ke dalam, dan berilah beberapa gangguan yang ganas sekiranya kalian mampu. Terima kasih Puan cakap. Thank you for the gift guys. Okay. So are you ready guys? Jin-jin typing, are you ready? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita cuba buat sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan saya baca ni provoke dia. Baca ayat-ayat yang dia tak suka sampai dia ganggu saya. Bukan baca ni untuk panggil hantu. Jangan ya. Nak lagi budak-budak, jangan cepat terpedaya. Jangan ingat bacaan ni boleh panggil hantu tu. Jangan. Tak nak rosak, saya tak nak rosakkan minda ataupun saya tak nak rosakkan minda budak-budak ni semua. Jadi saya perjelaskan dululah. Okay, let's go. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تحاسنت بالله استمعت لله وأطعته آمنت بالله توكلت على الله illa wallahu ala kulli syai'in qadir. Terkejut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa kau tak pecahkan serentak je? Macam mana kau pecahkan ni? Oh, ada bunyi. Ada bunyi. Maknanya ada respon, then okey lah. Okey, bila ada respon, okey lah. Saya buat live bukan untuk nak takut-takutkan viewers. Saya buat live adalah untuk bagi viewers rasa berani. Ayo, jika kalian mampu untuk tobat. Oh, belakang aku. Allah. Yo, kau ke? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabbarin. Dan apabila kamu menyiksa sebagai orang yang kejam dan bengis, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, bismihi Allah, gerak. Oh shoot man, astagfirullah. Siapa? Why did they pasti? Macam mana kau boleh terbuka siap kulit tu?
Oi! Apa benda tu? Apa benda tu, so? Gila lah. Para-para handal, para-para jin, para-para iblis, jika kalian berada di kawasan ini, ayo, perdengarkan lagi bunyi-bunyi kalian. Sorry. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mak dia pula, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wahai jin yang berada di kawasan ini, gegarkan lagi, jatuhkan lagi, pecahkan lagi. Jika kalian mampu untuk muncul, jika kalian mampu untuk Waalaikumsalam. Hello? Hello? Jika kau di balik pohon, gerakan pohon itu, kita teruskan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan-jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah boleh pecah lagi ya. Wahai jin fasik, wahai jin berada di kawasan ini, perdengarkan lagi. Oh. Gila doh guys. Slow je dia buat. Hati-hati baik Ayun. Waalaikumsalam. Ada bunyi kaki. Hello. Oh, punya apa tu? Perdengarkan lagi. Gerakan sesuatu. Uish. Apa benda tu shoot? Astagfirullah.
Okay guys, keadaan dia memaksa-maksa guys. Keadaan memaksa-maksa. Jangan sampai kafaka rabbuka. Jangan sampai. Gua cakap dulu Jin. Kalau mampu lintas, kau lintas terus. Jangan bermain seperti anak kecil. Mana boleh lembut tolak almari macam tu, cuba fikir waras. Ya betul. Nak tolak almari dia kena gunakan sedikit kekuatan, at least 2 ataupun 1 tangan. Tapi kalau 1 tangan tu payahlah. Kalau yang besar-besar macam ni payah. Sebab dia kayu ni berat sikit. Tahulah kayu-kayu lama ni macam mana. Ini kalau saya sepak pun boleh tentu jatuh ni. Kita try lah. Nampak boleh tentu dia jatuh kalau sepak. Nampak je macam ni kan. Tapi almari lama ni dia kuat sikit lah. Wah, yang berada di kawasan ini perdengar. Apa benda ni? Come on. Buka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berat. Almari memang nak lagi ni je Dia solid sikit Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Muncul di depanku jika kalian mampu, para handa, para jin, para iblis. Ayo betul. Apa yang kau bunyi-bunyi pada tadi ni? Kau nak jatuh, kau jatuh sekarang. Hoi, kau nak jatuh, kau jatuh sekarang. Pada handal betul. Ada bunyi step. Kamu gerakkan sesuatu. Abang Fauzi, terima kasih Sultan. Kita hutang sujud berapa guys? Let's go. Kita akan cuba pergi dekat sana. Dia bergoyang lah Zion. Dia bergoyang tu. Tak. Hutang Leon tadi tu guys. Sujud syukur dululah. Alhamdulillah syukur. 1, 2, 3, 4. 4 lah. Siap. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Weh. Kau dengar tak bunyi tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah At-Tin guys. Surah At-Tin ni dia menceritakan tentang Allah menciptakan buah tin, buah zaitun, bukit Tursina. Dia menceritakan hebatnya Allah menciptakan benda-benda tu. Lebih hebat Allah menciptakan manusia. Jadi bila jin-jin ni dengar, dia memang tak sukalah. Bila dia tak suka, dia anggap manusia ni hebat ke? Aku lagi hebat lah pada kau. Dia macam tu. Jadi dia akan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Shoot man. Goyang Dia tahu. Saya ulang balik. Kenapa saya baca surah At-Tin? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin wa zaitun. Demi buat tin, buat zaitun. Waktu di sini Bukit Tursina. Allah ceritakan detail. Sama, bahkan lebih
Allah ciptakan manusia lebih detail daripada benda-benda tu. Jadi bila jin dia dengar manusia ni lebih detail, lebih hebat, lebih bagus Allah cipta daripada dia, dia tak suka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak zat, bergerak sifat, bergerak aku di dalam ilmu. Shoot. Weh, pada anda. Terkejut tu. Adakah kalian di situ? Susah tu nak jalan benda ni. Serabut je lah. Kau tengok ni. Nampak ni? Nampak ni? Nampak tak ni bergerak tadi? Betul. Aidil Sultan. Sujud syukur, terima kasih Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat guys, Allah yang bagi rezeki, jadi jangan lupa untuk bersyukur. Jom kita ni atas. Okey, saya lupa nak tanya kawan-kawan saya. Okey, sahabat-sahabat dalam ni. Sekejap betulkan seluar sekejap. Setakat ni setakat ni macam mana? Setakat ni macam mana? Dapat juga kita jumpa. Alhamdulillah. Padu, okey, boleh Right, let's go. Mantap Aina. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Jangan bagi aku jatuh, jangan bagi aku apa-apa kena. Insya-Allah guys Wahai jin fasik, gerakkan sesuatu, perdengarkan sesuatu. Ni ada ni, tak silap ni pecah ni. Kau pecahkan ni. Kau pecahkan salah satu jin. Jangan tinggi sangat. Saya baru ni tingkat berapa Ni tingkat berapa Subhanallah. Oh ni tingkat 3. Okay, saya baru berada di tingkat 3. Jadi don't worry guys Wahai jin fasik. Wow. Ada bunyi. Let's go. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Jika kalian mampu di depanku, ayo pecahkan wahai. Man. Kau dengar? Kau dengar dia bergegar tu? Kau dengar tak dia bergegar?
Dia bergegar siup. Jika kau berada di dalam, keluar. Jika kau berada di atas, ayo munculkan diri kalian. Jika kau bertingkat-tinggi, keluar. Keluar. Izarul Bahr fi suratil Haqq. Bergoyang je bro. Siapa nampak jelas tekan 1. Siapa nampak jelas sila tekan 1. Baik. Dekat sini pun bergegar, dekat sini pun jatuh benda ni. Jangan cakap pakai tali tu guys. InsyaAllah apa ni, dapat tengok kursi bergoyang. Kursi pun tak ada tuan. Macam mana kursi nak goyang? Sebab itulah saya lebih prefer kawasan-kawasan bangunan macam ni. Ada meja, ada kerusi, ada almari. Oh, best ideal Sultan. Wow Hanif Sultan. Sujud syukur. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Betul-betul kacau tu. Gila lah. Kalau lah tak lag tadi, mesti korang nampak sial. Aduh. Sayang betul lah. Tem-tem tu lah kau lag Korang tahu tak apa jadi tadi? Hello. Dah okey ke? Apa jadi? Ni baru nampak tu komen-komen korang. Okey, tak. Bukan penampakan, tapi benda yang luar biasa tu. Saya dekat tingkat 3 tadi. Saya masuk ada satu tempat yang ada keliling di almari, kau tahu tak? Lepas tu ujung-ujung tu ada sinki. Bayangkan, almari tu, dia pusing. Sinki, kepala tu jatuh. Lepas tu saya pandang tepi. Saya cakap Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, almari tu menaik macam ni. Menaik separuh. Lepas tu dia jatuh. Dia hempas. Hello? Yang tak dengar suara keluar masuk balik tu. Aduh, kenapa ni line ni? Alai. Suara ada? Okey. Habis siapa yang cakap tadi tak ada suara tu? Kita cuba masuk bangunan lain pula lah.
Gila lah blok E ni. Gangguan dia boleh tahan Not bad guys. Saya nak try masuk sini pula lah. Ada line ke tak? Tapi nak masuk dia ni dah susah. Kita pergi jalan tengok belah depan. Kita cuba masuk belah depan. Ni pun boleh masuk ni. Sambung. Alah, macam mana saya nak sambung ni? Aku seminggu demam balik dari situ atau siang lagi. Macam mana boleh demam? Tak baca apa-apa ke? Jin boleh kacau line ke? Boleh? Teknologi dia lagi power. Sekejap. Saya letak power bank saya. Okey dah. Settle. Okey, saya cerita balik sikit. Kawan-kawan. Korang duduk sini sekejap. Bismillah. Okey, macam mana saya nak bagi orang contoh Contohlah, ni almari. Okey, almari yang ni, bukan yang menegak tau, yang baring macam ni. Okey, almari yang baring ni kat luar tadi, kat dalam tadi, kat tingkat 3 tu, dia naik, lepas tu dia jatuh. Dia hempas, dia naik, depan tu naik, dekat sini tak naik, depan tu naik, separuh dia stay, dia hentak. Dia hentak gila-gila punya. Kuat mat. Tak percaya. Harap ada tutorial sekali lagi. Bismillah. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Wahai jin fasik, jika kalian mampu untuk mempergerakkan almari yang berada di depan ini, ayo tutupkan legging sikit Itulah. Come on. Tak boleh, belakang saya ni dah. Saya nak jauh mana lagi tu? Kawan nak jauh mana? Boleh, saya jauh sikit. Saya pergi bilik sebelah. Okey. Wahai jin almari, kau jatuhkan almari itu. Man, WhatsApp Man. Sekarang tak nampak tu guys. Terima kasih Paul. Dia kena saya ke apa, saya dah tak kisah dah. Ayo, fight. Saya kat luar macam ni saya kat luar Saya kat luar memang dia tak nak bagi, sebab dia nak saya. Dia nak kena saya tu je. Dia nak jatuh atas muka saya baru dia puas hati. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Man. Kau tutup pun okey jin, Engkau tutup pun okey. Kalau kau tak reti nak jatuhkan benda-benda macam ni, kau tutup pun okey. Kalau kau power, Kau tengok, guys, kenapa saya duduk dekat sini? Kenapa saya duduk dekat sini? Sebab ni. Guli gerak. Guli mana tu? Mana guli? Mana guli tu? Ada guli ke? Tia, thank you. Sebab dia nak kush betul. Oh, gerak ada bunyi guli tadi kush. Hoi. Mana bunyi guli? Perdengarkan sekali lagi. Di mana guli itu, wahai jin fasik? Izar. Terima kasih Kak Pia. Sultan.
Dia dah condong. Dan bila-bila masa dia boleh jatuh tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, bunyi apa tu? Dia dah sengit guys. Dia dah sengit. Dia konsep dia sama je kat sini. Okay, konsep dia sama je. Ni apa tu? Apa tu? Tolong tengok jap guys, tolong tengok jap guys. Saya dah ketang dekat sikit guys. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu doh? Guys, kau dengar ke tak? Dekat base dengar tak? Abang ayah ucuk ada lagi ke? Bang, ada lagi ke? Ada dekat base lagi ke? Ada dengar apa-apa tak dekat base? Oh Hoi. Sekejap guys. Hello. Tak, saya betulkan balik. Saya mute balik. Okay. Ini lagi tahu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha Allah. Terbuka siau. Astagfirullah. Jika kalian mampu untuk bukakan sekali lagi, come on. Tunjukkan di depan mataku yang kalian buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ليس lagi
Jangan layan budak-budak. Dia cakap setting, tengok muka dia macam mana. Muka dia spender pun mak belikan. Tak payah layan dia guys. Kesian dia. Spender pun mak belikan. Apa dia tahu dalam buat paranormal ni? Ni pun, right? Lag lama. Pasal lag ni okey je. Dekat saya line okey. Wah je kau jangan. Oi. Apa betul? Kau jangan main lag dengan aku okey dah. Baik. Tempat ni seram. Gangguan dia okey. Vibe dia okey lah. Vibe dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah siapa ketuk-ketuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin. Assalamualaikum. Amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilus solihat. Falahu ajrun ghayru mamnun. Fama yukazzibuka ala sallallahu bi alamin. Mentang-mentang tenaga aku kurang hari ni, engkau memang bernasib baik jin. Weh. Ni mana satu ni? Lag pecah-pecah. Stres lah. Stres lah kalau lag macam ni. Pecah-pecah apa semua. Elok je tak lag. Okey je. Sekejap. Ada bunyi di sebahagian kiri. Ada bunyi dekat sini. Tunggu clear, terima kasih. Saya minum air sekejap guys. Okay. Jemput minum air. Kau tengok tu. Ada bunyi tu. Kau penat ke? Saya punya kekuatan tak sama macam semalam guys. Aku ingatkan lipas lah depan tu. Cekerik punya. Thank you majikan. So bagi pintu apa tu? Ada di depan ini. Ayo. Guys, kat depan saya ni tadi ada bunyi step tau guys. Roket, hantar dia roket. Naik roket. Abang Kim, thank you. Kekuatan saya tak macam semalam. Semangat saya tak macam semalam guys. Tapi saya cuba terbaik hari ni. Saya cuba all out.
Masih sama keadaan dia. Adakah dia tunggu saya datang? Adakah dia tunggu saya datang? Kita chill kat sini. Alright, okay. Saya letak kamera macam ni. Ngamak macam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pula aku tengah isap rokok tu. Dia nak awak kat objek betul. Saya duduk depan ni. At least korang nampak full sikit lah. Belakang saya dah dinding dah. Wahai jin-jin yang berketurunan iblis, jika kau berada di kawasan ini, perdengarkan sesuatu. Jatuhkan almari ini. Jika kau tak nak dengar cakap aku, it's okay. Aku akan sebut nama-nama kalian. Anjing dah start bunyi. Aqwa, Tidbir, Masaud, Dasin, Ubusibian. Jika tak pecah siuk mental ni. Mental pula, mentol. Daripada mana kau? Bayangkan, kalau manusia baling, confirm pecah mentol ni. Berseni betul tangan dia. Amin, terima kasih. Jom kita cuba baling. Mentol ni memang tak pecah. Kuatnya. Wahai jin yang berada di kawasan ini, kalau mentol tak boleh pecah, apa benda yang boleh pecah? Hentakan demi hentakan. Berlakon je ni. Bang, terima kasih masuk live saya. Ya bang, saya tengah berlakon bang. Nanti vote saya, okey? Konten, betul-betul konten. Nanti vote saya, okey? Saya tengah bertanding di dalam anugerah pelakon lelaki misteri terbaik, jatuh kepada Kush. Sekejap. Saya nak keluar jap. Cik baik ada pokok. Boleh pegang-pegang pokok. Ya. Okey. Korang pun tahu kan, walaupun dia quarters, tapi ini bukan kriteria yang saya nak. Ini adalah option yang terakhir sekali. That's why bukan sebab tempat ni saya tak semangat. Dia adalah jatuh sedikit semangat. Tapi kekuatan saya yang semalam tu dah habis tu guys. Saya tengah cari balik. Nak jalan pun dah tak larat, kau tahu tak? Saya tengah simpan tenaga untuk esok. Sebab esok ada satu tempat yang agak menarik. Sekiranya lagi saya cakap korang quarters coach pernah pergi. Tak, ini tempat lain. Dia gangguan okey. Cuma nak kena all out juga. Dia nak kena provoke gila-gila. Kalau saya senyap, dia pun senyap.
Esok ada satu tempat dekat Lumut tau guys. Adakah korang nak saya ke sana ataupun ke KL? Balik! Oh, ini bukan moderator lagi. Ini Moltan. Moderator Sultan. Moltan. Alhamdulillah, sujud syukur ya Allah. Terima kasih. Sini pun boleh. Lumut. Alhamdulillah, sujud syukur kat atas daun ni lah. Allah Akbar. Terima kasih ya Allah. Okey, kita cuba. Tadi kita masuk bangunan sana. Kita cuba masuk bangunan belah depan ni. Let's go. Ni, thank you tu ni. Saya tunjuk korang ada satu tempat. Sekejap Saya tak tahulah korang suka ke tak. Abang Long yang bagi saya. Tapi saya kena mutekan dulu suara. Okey, korang tengok. Kalau suka tempat ni, bagi tahu saya. Ini saya tak nak tunjuk kat mana. Saya tak tahu boleh masuk lagi ke tak tempat ni. Tapi saya akan cuba pergi tengok. Okey. Kita tengok sikit Macam best. Coach pernah buat para kat Memang Land. Pernah. Kita cuba masuk bangunan ni pula. Saya ikut hati saya ni. Dah tak minat dah saya ni. Tempat-tempat ni dah tak minat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahassantu billah. Istama'tu lillahi wa'adatuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu bi qada'illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Adakah kalian di sini? Jika kau di sini, goyangkan sesuatu. Perdengarkan bunyi step-step kalian. Come on. Aura dia. Okey. Izharul batil fi suratil haq. Gerakan sesuatu, munculkan diri kalian jika kau mampu. Aku datang jauh-jauh bukan untuk apa guys? Bukan untuk tengok kalian diam seperti seorang pengecut. Abang Fitri Sultan, sujud syukur. Terima kasih Allah. Jangan jadi pengecut. Muncul di depanku. Lintas. Gerakkan sesuatu. Perdengarkan bunyi-bunyi kalian. Ayo. Ada guys. Dia senyap-senyap ni dia ada. Saya dapat rasa dia ada. 1M, terima kasih. 1M, terima kasih. 1M, terima kasih.
Guys, kau ada jin. Aku dapat rasa yang kau ada. Walaupun kau bukan pengganas seperti jin-jin yang lain. Akan tetapi kau ada dekat sini tu. Lag. Alah, lag sikit-sikit lag. Lemaunya sikit-sikit lag. Alah, jin ni. Weh jin, kenapa lagi? Perdengarkan lagi sesuatu, come on. Kau jangan main-main line lah, weh. Ayo, turun, bertapak di depan. Nampak? Ada. Bila masa ada pintu tu kat sini. Benda tu bukan tak ada tu, ada. Nak kena provoke gila-gila. Weh, letih mat. Habis besok macam mana kita nak all out lagi? Baik. Kalau kena tak, saya jauh. Tempat ni belah mana ya? Taiping. Sabar esokku, jangan. Saya memang ikut hati saya nak belah je guys. Tapi saya tak boleh lah belah macam tu. Orang bagi gift kat saya kan, orang nak tengok saya buat parah. Walaupun saya dah seminggu dah ni tak berehat, saya tetap teruskan. Okay, saya tetap teruskan, InsyaAllah. Selagi mana saya mampu saya buat. Saya dah tak mampu baru saya keluar. Betul tak Jin? Kalau aku tak mampu baru aku keluar kan? Kalau kau tak mampu tak. Bujak apa tu jauh? Kau ke? Engkau ke? Kau ada bunyi lain? Hoi. Tu muka saya dah pucat tu. Terima kasih Arif. Kau tengok guys, diorang bagi gigi nak saya semangat nampak. Saya semangat guys. Tapi muka saya dah pucat tu. Tak macam tak pucat ke? Okey, tak jadi. Wahai jin fasik, takkan aku punya muka nak kena pucat baru kau nak keluar? Hoi. Naik atas. Let's go. Ni apa ni? Ni pintu. Weh, pintu kat sini. Oi. Wah, naik atas. Semangat, push. Semangat. Pada hendak. Push boleh tembus muka sini tau. Walaupun tak nampak. Tapi dia tahu pucat. Tak ada cermin kat sini. Tapi saya rasa dah macam pucat dah muka saya ni. Dia macam lemah, kurang air, kurang gula macam tu. Kan sebab saya tak makan Aku boring dengan kau Jin. Aku boring dengan kau, lemah. Kenapa engkau lemah? Jatuhkan. Nampak tu? Come on. Ni. Weh. Jin almari. Jatuhkan, come on. Yo, mana datang lagi sebiji siau. Yang tu dia dah bergerak dah betul lah. Tapi yang ni mana datang lagi sebiji tu? Woi.